Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa yang biasa kita baca di kelas kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a khuzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa an taqdiya hajati. InsyaAllah hadirkan hajat-hajat yang baik dengan berkat nama Allah yang dibaca di majlis yang mulia, di rumah Allah yang mulia ini. InsyaAllah semoga Allah menunaikan hajat-hajat kita. Wa hajatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa antal jawadul karim wa antal ghafurur rahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Pertama sekali kita semua mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Khairiyah yang alhamdulillah memberikan yang terbaik kepada kita para jamaah. Semoga mereka yang melaksanakan tanggungjawab itu mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pada semua yang hadir bersama-sama pada kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala dan ganjaran bukan sekadar ketika kita berada di dalam kelas ini ya. Berbezanya ibadah menuntut ilmu dengan ibadah amal lain adalah amal menuntut ilmu ini pahalanya Allah telah tulis sejak dari kita bersedia untuk sampai. Bukan sekarang duduk saja, tetapi persiapan kita. Jadi Masya Allah kita harap itulah nanti. Dan tak habis ketika habisnya kelas, sampailah kita dah pulang ke rumah, kemudian baru buat kerja lain, barulah habis satu sesi pahala orang yang menuntut ilmu. Masya Allah besar sangat dan Nabi tak sebut ianya pada ibadah yang lain ya. Jadi semoga insya Allah kita semua yang melakukan
kita hadir bersungguh-sungguh bersama-sama ni mendapat, bukan sekadar mendapat ilmu, tetapi mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ni siapa yang paling jauh tak boleh challenge lah sebab orang Kuantan datang. Jadi ada orang daripada Kuantan datang, jadi orang ceras tak boleh kata, orang jauh lah, siapa lagi? Empat tak payahlah kan. Bentung tak jauh sangat Empat kan. Orang Seri Gombak mana? Orang Gombak Tuan Haji ambil kan. Baik, dan seterusnya rakan-rakan yang mungkin tak bersama tetapi bersama kita melalui platform FB masjid kita ya. Baik, Alhamdulillah semua yang saya hormati, dalam masa yang ada ni kita membincangkan daripada suratul Mulk ya, dan Alhamdulillah bi'aunillah wa taufiqihi kita telah, saya kira, menghabiskan keseluruhan perbincangan kita daripada surah Al-Mulk ya. Jadi dan nota tu ada diberikan oleh Fadli kat sana ya. Mungkin siapa yang tak kenal lagi, sahabat saya yang menyediakan nota-nota, dan nanti insya-Allah kita compile kan supaya apa yang kita bincang daripada awal, sebab mungkin berapa minggu kita bincang 38 minggu. Oh ya. 38 minggu bagi 4 berapa bulan Tolak campur tak datang, tolak campur cuti. Tapi minggu tu ialah minggu pelajaran. Oh, 38 kuliah. Oh, bukannya ada tolak campur cuti tak? Oh, masya-Allah. Baik, nanti insya-Allah kita akan dapatkan insya-Allah ya, kita akan dapatkanlah insya-Allah. Baik, semua yang dikasihi sekalian, adakah yang saya tertinggal perbincangan pada yang sudah pada ayat akhir? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in ya. Katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, adakah kamu tidak melihat? Maksudnya adakah mereka tidak memperhatikan? Adakah kamu, Nabi cakap supaya orang kafir Quraisy terutamanya dan manusia kita semua melihat. Adakah kamu tidak melihat? Bermaksud apakah kamu tidak berfikir sekiranya air itu lenyap, kemudian siapakah yang mendatangkannya terpancar? Siapakah ya? Dan kita dah bincang itu sebagai ayat akhir kan, Fadli kan? Okey. Tak ada lagi ya. Kita cerita tentang sedikit tentang air, kemudian kita cerita sikit tentang sejarah Zamzam. Ya, sejarah Zamzam. Sebab bagi orang Arab tentu dekat tatkala dua peristiwa yang saya ulang sikitlah ya. Ketika yang pertama, terpancarnya buat kali pertama ketika Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail. Itu adalah kali pertama yang adakah kamu tidak melihat ianya terpancar daripada bumi yang kosong, tandus, kemudian berubah menjadi tempat yang menjadi center kepada dunia, bahkan hari ini seluruh dunia ya. Jadi apa puncanya? Air. Jadi air yang menjadi punca tersebut, adakah kamu tidak melihat, memerhati dan menelitikannya? Siapa ya? Memang mengajaibkanlah kalau kita tengok Zamzam yang sebegitu tetapi membekalkan ya, sampai ke Madinah, sampai ke mana, dan telaganya hanya satu telaga yang namanya telaga Zamzam. Dan kemudian kita pun tahu pula dalam kenapa juga kalau dalam tafsir yang menyatakan kenapa qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in, merujuk kenapa juga boleh dikaitkan dengan Zamzam, kerana kemudian Zamzamnya menjadi ghauran ketika itu terpendam, tertanam Zamzam. Dan siapa ingat lebih kurang berapa tahun dia tertanam? Ya, 3 ke 400 tahun ya. 3 ke 400 tahun ghauran ma Zamzam. Mana air Zamzam tu ghauran dalam peristiwa ketika Bani Khuza'ah mengambil pemerintahan daripada kabilah Jurhum. Ya. Kemudian pada zaman Datuk Nabi yang bernama Qusay bin Kilab mengambil balik pemerintahan, dan bila mengambil balik pemerintahan, dan pada ketika itu
di sekitar Kaabah itu sendiri ada sampailah kepada zaman kemudian, maknanya zaman pemerintahan Abbasiyah, Uthmaniyah bahkan, di kawasan Masjid Nabi itu ada telaga-telaga di sekitar. Selain daripada Zamzam. Kenapa? Ketika Zamzam itu ghaurah, ketika Zamzam itu hilang, maka pada mereka itu orang mencari dan kemudian beberapa telaga-telaga, tetapi telaga-telaga tersebut tidak boleh menandingi telaga Zamzam dari sudut kemewahan, ma'innya. Ya, terpancarnya itu tidak boleh menandingi. Dan sebab itulah Masya Allah ada telaga yang kemudian digali, ada air, kemudian tak ada air balik, maka dikambus. Tapi sejarah ada mencatatkan bahawa 28 telaga sekitar, kalau kita pergi itu sekitar, ya. Bahkan Qusay ibn Kilab sendiri ada dia menggali telaga, sebab Zamzam pun tak terjumpa setelah tertanam selama lebih 400 tahun. Jadi pada ketika itu dia pun menggali telaga sendiri. Sehinggalah asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in, maka ketika zaman Datuk Nabi yang sebenar, Abdul Muttalib, tu kita cerita dah, ya. Dan dalam mimpi itulah yang berlaku mimpi kepada Abdul Muttalib yang menyebabkan Abdul Muttalib ditunjuk oleh Allah kat mana tempat telaga Zamzam, dan dia menggali pada ketika itu. Dan ketika dia menggali telaga Zamzam tersebut, maka jadilah sebab bila digali mereka menjumpai banyak emas-emas. Sebab bila orang Jurhum dia lari, mereka nak menyembunyikan dia punya emas-emas dia, maka diletakkan dalam telaga Zamzam, pedang-pedang segala macam sebelum mereka meninggalkan. Bila Abdul Muttalib menggali itu, dia menjumpai banyak benda. Dan bermula daripada hari itu, maka telaga Zamzam secara spesifik dikendali oleh keluarga Nabi SAW. Itu 60 tahun sebelum kelahiran Nabi. Peristiwa itu lebih kurang 60 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Jadi, di antara peristiwa besar yang dilalui oleh Abdul Muttalib adalah menjumpai telaga Zamzam, dan kemudian yang kedua yang paling besar adalah apa? Peristiwa terima kasih. Peristiwa tentera bergajah. Peristiwa tentera bergajah. Jadi itu adalah pada tahun kelahiran Nabi. Maknanya peristiwa tentera bergajah pada tahun kelahiran Nabi, dan kemudian peristiwa Zamzam 60 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Jadi banyaklah sejarahnya insya-Allah, tapi senangnya kita cerita kat Mekah mungkin syok sikit lah kan. Contohnya, ya, Hajar Aswad yang kita tengok pada hari ini hanya cebisan-cebisan kecil, ya, hanya cebisan-cebisan kecil. Di zaman Nabi, Hajar Aswad lebih kurang besar ni. Ya. Hajar Aswad adalah batu yang sebesar ini. Solid. Batu solid. Hajarul Aswad yang letak di Kaabah, memang dia adalah satu ketul yang tetap tertempel di Kaabah tersebut. Tetapi hari ini, kita dapati hanya pecahan-pecahan yang terpaksa diletakkan dalam bekas tersebut, ya. Dan itu juga berlaku setelah lama zaman Qaramitah, yang kemudian bahkan dicongkil keluar, ni orang Islam ni, ya, daripada mazhab Syiah, dikeluarkan dan kemudian dia menyimpan di tempat lain, dan tak ada Hajar Aswad di Kaabah selama 22 tahun. Maknanya 22 tahun orang pergi Mekah memang tak ada Hajarul Aswad. Dan mereka lah yang memecahkan Hajar Aswad sampai tinggal saki-baki yang masih ada. Kalau ya, kita tak boleh cakap kalau, sebab bahasa itu kan bahasa tauhid. Tapi nak cakapnya, kalaulah tidak ada peristiwa tersebut, hari ini Hajar Aswad tu seketul besar tu, solid batu yang saya kira lebih Hamzah ni kot. Kan? Jadi batu tu duk ada. Itulah yang dikucuk oleh Nabi, itulah yang dikucuk oleh Sayyidina Umar, itulah yang dikucuk sehinggalah lebih kurang 300 tahun kemudian. 300 tahun kemudian berlakulah peristiwa Qaramitah yang kemudian dia mencungkik, dia menakluk, membunuh. Bahkan telaga Zamzam sekali lagi sebenarnya dipenuhi dengan mayat-mayat. Mereka bunuh orang, dia campak dalam tu. Zalim tak zalimnya pada ketika itu berlaku peristiwa berdarah yang banyak di Makkatal Mukarramah. Mereka mencungkil tu dan bawa ke tempat mereka,
dan kemudian 20 tahun kemudian barulah dipulangkan, tetapi dah pecah, dah hancur. Caki-baki tu yang dikutip, letakkan dalam bekas yang kita hari ni orang duk berebut kan. Nasib baiklah tak berebut, pecah lagi Zam-Zam tu kan. Baik. Alhamdulillah kita dah settle kan. Dan insya-Allah untuk kelas kita kita akan sambung dengan surah As-Sajdah. Ya, surah Sajdah. Sebab surah kita di Khairiyah ni kita cuba bincang surah-surah yang selalu kita baca. Surah-surah yang kebanyakan orang menghafalnya. Ya. Jadi kita bincang surah-surah yang lazim bagi kita lah. Surah-surah yang lazim bagi kita. Jadi insya-Allah bermula daripada minggu hadapan kita akan mula berbincang tentang surah Sajdah. Jadi alhamdulillah lah kita dapat tamatkan dulu dalam bulan Syawal dan kita masuk pada bulan Zulqa'dah. Kita mula resmilah untuk kita mula masuk kepada surah Sajdah, ya, pada surah Sajdah. Baik, mungkin ada yang biasalah kita cuba ambil kaitan. Kenapa sekarang kita lepas Sajdah kita Al-Mulk kita kaitkan dengan surah Sajdah, sebab mungkin ada yang minta surah Baqarah mungkin kan? Jadi kenapa? Kerana berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada An Jabirin radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis, terutamanya yang masyhur adalah Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya tentang kelebihan surah tentang kelebihan surah Al-Mulk, maka dia membawa satu hadis Nabi yang menyebutkan bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam, tidak tidur sehinggalah Nabi membaca alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi setiap malam sebelum tidur, ya, sebab dikatakan bahawa la yanamu hatta yaqra'a. Tidaklah Nabi itu tidur melainkan Nabi akan membaca. Nabi tak akan tidur melainkan Nabi baca dua surah ini. Jadi satu surah Al-Mulk dan satu lagi surah Sajdah. Jadi oleh kerana saya tengok macam Nabi sendiri rapatkan dia, jadi insya-Allah dalam perbincangan kita akan kaitkan insya-Allah supaya kita dah berbincang dengan suratul Mulk, nanti kita akan berbincang sama-sama pula tentang surah Sajdah. Saya yakin ramai di kalangan kita menghafal surah ini, jadi mudah bagi kita untuk terus melihat apa makna pada ayat-ayat yang kita bacakan tersebut insya-Allah. Walau bagaimanapun, sebab ni kelas ni bukan kelas saya, kelas kita kan. Setuju ke tak? Tak setuju boleh kita tukar je. Ha? Allah baik sungguh ya Allah, ya. Baik, insya-Allah jadi kita akan bermula dengan perbincangannya. Saya rasa saya pun dah boleh mulalah. Ada tak sebarang pertanyaan nak tanya ke sebelum, ataupun ada kaitan tentang mungkin dulu yang saya bincangkan tak berapa nak settle, tak berapa nak clear dalam catatan-catatan kita mungkin tertinggal. Saya buka sekejap untuk pertanyaan sebab saya tak naklah masuk sangat dalam suratul Mulk pada suratul Sajdah pada hari ini, tapi saya nak kita nampaklah ke mana kita punya hala perbincangan selepas daripada ini. Ada sebarang soalan perbincangan yang mungkin kita nak ya? Tak ada? Ya? Tak kira lah. Ataupun ada yang kita bincang tu tak apa, ada satu dua benda yang saya tertinggal. Saya tanya Fadli kalau ada tertinggal, Fadli kata tak ada setakat ini, tapi saya tanya mungkin yang lain lah. Tu dah masuk surah Sajdah ya. Saya tanya yang lain, yang sebelum Sajdah.
Sebelum nak masuk surah sajadah, lain-lain, perkara lain. Perkara lain pun tak apa. Baik. Macam tak ada. Jadi kalau macam tu insya-Allah kita kena tengok surah sajadah. Kita tengok surah sajadah. Surah sajadah ada beberapa nama lah ya yang biasanya orang sebut. Nama ini macam contoh hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang kita bacakan tadi daripada riwayat Imam Tirmizi, Nabi dalam itu sahabat Nabi bernama Jabir menyebut surah itu adalah surah Alif Lam Mim Tanzil. Jadi dia menamakan bukan surah sajadah tetapi Alif Lam Mim Tanzil. Jadi itu nama dia. Jadi namanya adalah Alif Lam Mim Tanzil. Jadi kalau kita tengok nanti akan ada juga. Dan kemudian kalau dalam hadis Imam Tirmizi dia buat bracket sajadah. Maknanya menunjukkan orang lain menamakan surah ini dengan surah sajadah. Ya, surah sajadah. Baik. Jap ya, saya ada buat nota sikit tentang nama-nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kenapa dinamakan dia sebagai surah sajadah? Sebab dalam Al-Quran ada banyak ayat yang disebut sebagai tempat sujud tilawah ya. Sujud ni ada beberapa sujud. Sujud kita tahu dalam ibadah ada beberapa sujud. Baik, salah satu daripada sujud disebut sebagai sujud tilawah. Ya, ada nama sujud tilawah. Dinamakan sujud tilawah kenapa? Sebab seseorang itu disunatkan untuk sujud setelah membaca ayat-ayat tertentu yang dalam ayat tersebut menceritakan tentang sujud. Ya. So dalam surah sajadah dinamakan surah sajadah kerana dalam surah ini ada satu ayat yang apabila kita membacanya dan kita disunatkan untuk sujud seperti ayat-ayat sujud tilawah yang lain. Ya. Dan yang menentukan bahawa tempat itu kita sujud adalah Nabi. Ya, menentukan bahawa ayat itu sebab bukan semua kalimah sujud itu kita sujud. Tetapi pada kalimat sujud yang menyebabkan kita sujud, maka yang menentukan sujud itu adalah Nabi SAW secara tauqif. Apabila dibuat oleh Nabi dan kemudian menjadi pedoman, itu disebut secara tauqifi. Sekiranya sesuatu itu bukan daripada Nabi tetapi maksudnya daripada Nabi, maka maksudnya tidak lari daripada Nabi, itu disebut ijtihadi. Jadi ada dalam Quran ni ataupun dalam hukum ada secara tauqif, ada secara ijtihad. Kedua-duanya adalah bolehlah pastinya. Ya, kedua-duanya boleh. Tetapi bila sebut tauqifi tentang sujud tilawah, maka dia daripada Nabi. Dan kenapa surah ini dinamakan surah sajadah? Sebab kita tahu bahawa ada banyak tempat lain lagi dalam Al-Quran yang kita disunatkan untuk sujud tilawah kerana ada hadis yang menceritakan Nabi banyak membaca ketika pada hari Jumaat membaca ketika pada subuh Jumaat surah ini dan para sahabat akan sujud bersama-sama dengan Nabi. Ya, saya kira masjid kita pun praktik. Ya, masjid kita praktik. Tapi betul kalau kat Mekah tu ya, kalau kat Mekah kita memang tunggulah sebab kalau dulu saya rasa kalau rezeki solat Mekah dapatlah solat sejadah. Tapi sekarang ni imam dia tak berapa sangat nak prioritikan surah ini, mungkin dengan alasan takut nanti orang sangka dia wajib ke kan. Sebab memanglah orang ni ramai-ramai ya. Saya masih ingat ada seorang tapi sebab dia kerana semua tak kenal tak apa, saya cerita dia punya cerita dia je.
ketika dia mula insaf, dia pun solat subuh Jumaat. Ya. Kemudian bila solat subuh tiba-tiba imam terus rukuk kan. Imam terus sujud tak rukuk kan. Dia petang lagi baru insaf, subhanallah di belakang. Dia subhanallah kan imam, masya-Allah ya. Subhanallah. Cerita ni cerita betul sejujurnya, tapi lama dah lah ya. Jadi sebab tapi nak ceritanya, dan kalau kita perasan ketika kalau dia berlaku surah sujud sajadah di Mekah, ketika sama ada di Madinah ataupun di Mekah, masya-Allah ramai orang yang memang garang terpinga-pinga. Macam apa ni kan? Dia tengok semua orang sujud kan. Jadi macam memang berlaku sampai sekarang pun. Tapi kes yang kawan saya tadi ekstrim lah. Kenapa? Sebab siap subhanallah lagi. Ya, dia belajar fiqh kan, kalau imam salah kena tegur. Jadi tegurnya subhanallah. Subhanallah. Ya, imam tak bangun lagi. Subhanallah. Lepas tu imam pun bangun. Dalam hati dia nasib baik aku tegur imam. Imam dah ingat, alhamdulillah ya. Tapi lepas tu, yalah, bila tu dia ceritalah kat dia tersalah, Allahu Akbar. Dia kata malunya semasjid, malu. Tapi nasib baiklah zaman dulu kan tak ada, hari ni subuh pun online kan. Jadi tak ada online, tak apalah, kampung-kampung. Dia pun tahu, Masya Allah, rupanya begitu kelebihan surah sajadah ni. Maknanya kita boleh baca ikut Nabi, lazimnya Nabi baca ketika hari Jumaat. Jadi dia pun hafal. Dia bersungguh dia menghafal. Dia menghafal sampai dia hafal. Dan dia akan pergi masjid. Kenapa hari Jumaat? Especially sebab memang dia nak ikut sujadah. Dan dia yang sama juga. Pergi hari itu, imam lain. Imam tak baca surah sujadah. Dia mufaraqah. Sebab sekarang dia sangka pula surah sujadah tu jadi wajib. Jadi dia siap mufaraqah. Jadi Masya Allah, imam duk rukuk, dia tak follow, tiba-tiba dia lain betul-betul. Lepas tu tanya kenapa? Sebab imam batal, sebab tak baca surah sajadah. Nampak? Berlaku rupanya. Saya nak cerita ni sebab cerita tu cerita betul. Ya. Jadi Masya Allah, begitulah tentang sedikit. Kita faham bahawa dia adalah, ada hadis yang menceritakan Nabi membacanya, sebab tu kebanyakan para imam pada hari Jumaat, subuh, mereka akan membacakan surah sajadah. Ya. Namun mungkin kerana kes tadi takut jadi macam rasa bahawa bila Jumaat mesti baca surah sajadah, maka sebab tu kalau di Mekah, di Madinah pun kadang-kadang imam baca, kadang tak baca. Kita harap dia baca kan, sebab nak dapat perbuatan Nabi hari Jumaat baca surah sajadah dan kita sujud sajadah. Tapi betul semua yang dikasih sekalian, sebab itulah ada benda ni cerita-cerita je ya, tapi real rupanya. Sebab benda tak tahu ataupun nama lain tak tahu tu jahil. Kan? Jahil ni sebenarnya dia memang real. Jahil tu real. Ada orang, tapi bukan di tempat kita, di tempat jauh lagi lah. Jadi saya cerita benda tak elok, memang saya akan blurkan lah bagi tak nampak. Supaya kita tahu je. Kita tahu je keadaan. Ada orang, dia pergi Mekah. Dia balik daripada Mekah, Masya Allah, sebab dia memang rasa memang umrah dia tu memang bagus lah kan. Jadi ni saya cerita tempat jauh, bukan dia dekat-dekat, jauh tempat tu. Jauh tu maknanya orang tempat tu jarang lah pergi umrah. Jadi dia tu terpilih tu kira macam power lah. Kan? Kalau sini Masya Allah, ya, ada yang 2 minggu sekali pergi, ya, sebulan sekali tu biasa. Jadi tak payah, tak susah. Tapi di tempat tu Masya Allah macam seolah-olah kampung tu, ya, bila dia pergi tu Masya Allah kenduri kendara je jangan kira lah. Ya, dan dia memang bertuah lah dia kira kan. Tetapi dia ni satu amalan bila dia habis daripada solat fardu berjamaah, maka dia akan bangun duk takbir 4 kali. Orang tanya kenapa, dia kata kamu semua tak dapat, tak pergi. Saya ni pergi Mekah, saya tahu orang Mekah, amalan orang Mekah ialah lepas salam, imam bangun, jamaah bangun, angkat takbir, bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu amalan Ahlul Mekah dan Madinah. Ana baru balik, anta semua tak pergi, jadi tak tahu. Jadi itu amalan. Dia memang buat betul. Sebab tu saya kata jahil is real. Jahil ni real tuan-tuan.
Memanglah solat jenazah, tapi dia tak tahu sebenarnya itu solat jenazah. Jadi dia tahu bila lepas solat imam bangun kan, Allahu Akbar. Jadi dia buat betul. Saya memang sangka yang cerita pada saya ni seorang ustaz yang ceramah tempat tu lah. Nak bagi tahu kat dia, dah bagi tahu pun dia tak percaya. Tak tahulah sampai hari ni kalau dia masih buat, tak tahulah. Allahu Akbar lagi kan. Jadi kalau dia pergi Mekah kali kedua, dia akan confirm lah, tengok kan, orang kampung ni memang tak berapa, dia kata jahil orang kampung ni kan, dia juga yang betul. Jadi Masya Allah, kita mintalah doa pada Allah, kita tak berlaku macam tu. Baik, apa nama tadi? Apa nama? Yang nama yang masyhur adalah sajadah lah, macam saya kata, surah sajadah. Bila sebut surah sajadah, dia adalah surah yang kita nak bincang ni. Kemudian nama lainnya tadi kita kata surah Alif Lam Mim Tanzil. Ya? Tak dengar. Al-Munjiyah. Al-Munjiyah. Alif Lam Mim Tanzil. Oh, jap. Apa dia? Ada catatan dia, tolong saya. Baik, kenapa sekiranya dinamakan Al-Munjiyah? Kenapa dinamakan Al-Munjiyah? Sebab Al-Munjiyah di kalangan para sahabat, tabi'in, salihin, mereka tahu itu surah Al-Mulk. Munjiyah secara dominannya adalah untuk suratul Mulk. Sebab banyak sangat hadis secara jelas menunjukkan bahawa dia adalah penyelamat kita semua daripada azab kubur. Dan dalam hadis yang kita baca riwayat Imam Abu Dawud menyatakan bahawa dia penyelamat seorang yang dah patut masuk dalam neraka pun. Maka surah Al-Mulk melepaskan seorang itu daripada neraka. Bayang. Bukan sekadar azab kubur, tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka, dikeluarkan secara spesifik kata Nabi dengan sebab surah Al-Mulk. Jadi sebab tu kita dah belajar sebelum ini, kita dah berbincang sebelum ini, kita harap ya Allah memang itu untuk kami wahai Allah. Amin. Jadi kalaupun dikatakan sebagai nama lain sebagai itu, kenapa? Sebab ikatan doa tadi. Ikatan Nabi baca surah ni, Nabi baca surah ini. Jadi Nabi baca suratul Mulk, Nabi baca suratul Sajdah. Okey. Jadi kaitan. Adapun yang dominan, yang jelas secara pasti adalah surah Al-Qalam. Sebab itu memang keistimewaan. Satu-satunya surah yang memang kalau kita baca kelebihan istimewa daripada surah Tabarakalladzi ataupun suratul Mulk tersebut. Baik, apa lagi yang kalau ada catatan kat situ? Baik. Dinamakan dia juga dengan surah Madaji'. Surah Al-Madaji'. Saya catat tempat saya tapi Masya Allah terhilang catatan saya. Saya cuba ingat, tapi tak apalah, nama-nama ni kita akan tambah daripada masa ke semasa mana yang kita terlepas kan. Baik, dinamakan surah Al-Madaji', ya. Madaji' bermaksud oh, tak dengar lagi. Okey. Madaji'. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Baik, madaji'. Mim ba alif jim ain, madaji'. Dinamakan juga, maknanya ada kalau kita tengok dalam catatan, maka eloklah kita membaca surah Madaji'. Jadi nanti kalau kita cari mana dalam Quran surah Madaji', maka kita tahu itu merujuk kepada surah As-Sajdah. Itu menunjuk pada surah As-Sajdah, ya. Dan dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Muslim, dalam dialog Nabi SAW dengan Muaz ibn Jabal, Nabi SAW bila menceritakan tentang qiyamul lail, kelebihan qiyamul lail, Nabi akan baca ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman yang bangun dan meninggalkan tempat-tempat pembaringan mereka. Ya, mereka meninggalkan tempat pembaringan mereka. Jadi itu di antara nama-namanya lah, ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian,
kelebihan, kalau tanya tadi kelebihannya, yang pertama bila sebut Al-Quran semuanya ada kelebihan ya. La syakka fi, tidak ada syak bahawa setiap daripada ayat Quran semuanya ada kelebihan. Dan kita boleh membaca kelebihan sebab dalam kaedah fiqh, kelebihan tidak membatalkan kelebihan. Sesuatu kelebihan tidak membatalkan kelebihan yang lain. Ya? Sesuatu kelebihan tidak membatalkan kelebihan yang lain. Sebab katalah kita dapati bahawa ada kelebihan yang disebut secara khusus. Dia tidak tujuannya membatalkan kelebihan Al-Quran yang lain. Katalah, sebab tu dari situ ulama kata, sebab hari ini ada juga, sebab bila contoh di masjid, orang banyak baca surah Yasin, secara tradisinya. Dan kemudian kita pun kata bahawa ada hadis yang menyatakan bahawa elok baca pada malam Jumaat surah Al-Kahfi. Itu kelebihan tak? Kelebihan. Sebenarnya dari sudut kaedah, kelebihan tidak membatalkan kelebihan. Dia tidak boleh batal. Oh, tak boleh sebab ada kelebihan ini. Sebab kelebihan tidak membatal kelebihan. Tidak boleh dijadikan hujah, oh, kamu tidak boleh baca surah Yasin kerana ada kelebihan membaca. Sebab kelebihan tidak boleh membatal kelebihan. Sebab Yasin itu juga dah ada kelebihan. Ya. Tapi kalau kata Yasin membatalkan konsert rock, itu sah-sah lah. Kan? Sebab itu tak ada kelebihan. Itu boleh. Tetapi antara dua kelebihan, orang yang tidak faham kawaid, oh Masya Allah, mati-mati dia pergi kat masjid kita, Masya Allah, dia pergi cucuk sana, cucuk sini, akhirnya, ni real juga, ini real juga. Saya jumpa seorang yang begitu taat lah selama ni, Masya Allah, kalau hari Jumaat, hari lain dia tak datang ke masjid, hari Jumaat, ya, sebab mungkin tok nenek dia ajar dulu kan. Dan kita tahu bahawa Sayyidina Umar Ibn Khattab sendiri, semua yang dikasih sekalian, antara rutin hidup dia adalah pada hari Jumaat secara spesifik dia mesti pakai baju baru. Dia akan pakai satu baju, orang tahu bahawa hari itu dia pakai baju berbeza dengan hari lain. Jadi orang tahu. Kenapa? Sebab bila dia melihat kelebihan yang ada pada hari Jumaat, maka dia rasa layak untuk dia membangunkan ataupun memuliakan hari Jumaat. Dengan amal lah, memuliakan dengan amal lah. Tetapi kan kita ini bila kita buat sesuatu, maka kita akan jadi terdorong, terangsang, ya, untuk lebih melakukan kebaikan. Jadi nak ceritanya Sayyidina Umar itu maknanya ada beza bagi dia hari Jumaat berbanding hari lain, ya. Dan begitulah orang melihat bahawa sebab hari Jumaat ni hari banyak waktu mustajab doa dan kelebihan, jadi orang tua tu maksud ulama tau. Orang kita selalu tersalah bila sebut orang tua, dia ingat orang tua. Orang tua mana tak tahu, kan? Dan orang tua adalah ulama-ulama yang dahulu, orang-orang ulama-ulama yang dia tahu bahawa amat malang dan rugi orang ramai ni cerita orang awam. Orang yang memang hari-hari semayang itu tak ada isu. Tapi memang hari-hari yang macam mana dia nak ajak, maka sebab tu dia buatlah, sebab tu dia ajak malam Jumaat ada kelebihan dia baca Yasin. Baik. Orang yang tidak melihat ini, berialah pula, Masya Allah, menjadi satu perjuangan dia, bermati-matian, Masya Allah, ya. Sedangkan orang baca apa tu? Baca Quran. Adakah satu larangan memang tak boleh baca Quran? Tidak ada larangan. Adakah ada satu perintah orang yang baca tu wajib baca? Tanya setiap orang yang baca. Hantar ni baca ni wajib. Hajar, hantar baca wajib. Tak. Ni sunat saja. Dia tak wajib pun, tidak wajib sebagai hukum pun. Jadi bila dia tidak wajib sebagai hukum, maknanya dia itu menjadikan dia sebagai disiplin sahaja. Disiplin. Ya. Tak ada siapa yang buat tu dikata wajib baca ni. Baik. Dan sedangkan semua yang dikasih lain, kalaulah kita kata jom kita ikut sunnah Nabi, baca surah Kahfi. Adakah Nabi bawa ramai-ramai orang baca surah Kahfi? Nabi juga tidak bawa ramai-ramai orang baca surah Kahfi. Jadi kalau kita tukar daripada Yasin baca surah Kahfi, maknanya itu juga bukan perbuatan yang dibuat oleh Nabi. Kalau alasan kita ialah perbuatan ini tak dibuat oleh Nabi, maka kita ganti dengan perbuatan dibuat oleh Nabi. Nabi tidak pernah memanggil ramai-ramai orang untuk baca surah Kahfi. Dan surah Kahfi bukan hadisnya mutawatir. Bila hadis mutawatir, maksudnya semua sahabat melakukannya. Jadi kalau apabila sesuatu hadis itu bukannya mutawatir, maknanya bukan pengamalan semua orang sahabat. Jadi semua yang dikasih sekalian, banyak justifikasi. Sebab tu dalam kaedah kita, dalam kaedah ilmu ni, apabila sesuatu itu, ya, kita tidak boleh menyesatkan sesuatu yang ada hujah pada orang yang berpegang dengannya.
Apa pun hujah, tak kira dia sandaran berdasarkan pada Quran, hadis, ijma' dan qiyas, maka sebenarnya kita tidak boleh dalam satu masyarakat pergi pada orang dan kemudian kita akan, sebab apa yang berlaku? Yang berlaku adalah kita menjadi juara perpecahan. Kita memecahkan orang sebenarnya. Amal tak ada. Yang saya nak cerita kawan tadi, saya tengok, Masya Allah, Alhamdulillah, sejuk hati kan, pergi masjid, pergi surau, ni surau lah dia ni, surau, baca Yasin. Tapi saya tengok lepas tu, setelah dia dengar yang tadi tu, orang baca Yasin, dia duduk kat mana? Dia duduk kedai mamak, tengok WWE. Jahil Israel. Dan tanya kenapa? Saya macam, ya Allah, saya musafir, kita berhenti sekejap kat situ. Kenapa dia ada kat situ? Sebab dia ni memang masa kalau Jumaat memang dia akan join. Dia kata, Ustaz, pada masuk neraka mentah-mentah, Ustaz, kita buatlah benda yang tak ada apa-apa. Sebab pada dia benda bid'ah memang masuk neraka. Tak payah buat apalah ya. Conclusion simple. You baca Yasin, maka pada malam Jumaat baca Quran, bayang. Baca Quran pada malam Jumaat, tempat dalam neraka jahanam. Itu dibentuk dalam kepala dia. Lebih baiklah saya tengok WWE, Ustaz, boleh juga hibur-hiburkan hati, tak stres, Masya Allah. Syabas orang-orang yang mengajar macam tu ya. Dan akhirnya berpecah jangan kira, dan kemudian orang-orang yang sikit amal makin sedikit amal. Ya? Yep. Kenapa? Bid'ah hanya kenapa? Sebab tidak ada satu hadis yang kata Nabi bacalah Yasin malam Jumaat. Kalau ada pun hadis tersebut dikatakan tidak kuat. Jadi itu je. Jadi susah kan, alangkah baik ke masyarakat kita kalau ikut macam zaman baik, zaman dulu, kita tak perlu berpecah belah atas benda baik. Orang tak baik dah cukup ramai dah dalam masyarakat kita, tiba-tiba orang baik-baik, maka selagi mereka baca Quran. Sebab tu kita katakan bahawa selagi baca Quran, kalau tiba-tiba malam Jumaat, jomlah kita buat membaca syair. Syair-syair. Itu lain cerita, tetapi memang membaca Al-Quran. Baik, apa lagi tentang sebagai permulaan, sebab nak mula masuk pada ayat pertama. Baik, kalau macam tu kita katakan ya, kita pergi pada namanya yang masyhur, sajadah kerana adanya sujud. Nanti insya-Allah kita akan ceritakan tentang beberapa jenis sujud-sujud yang dianggap sebagai ibadah, mungkin rahsia-rahsia sujud. Itu kita akan bincang juga, sebab kita sentuhlah insya-Allah, sebab namanya sajadatan, maka pada kata sajadatan maknanya ada satu sujud. Ya, dia tak macam yang nak membezakan dengan sujud yang lain. Bila sujud yang lain disebut as-sujud. Sujud itu berujuk padanya, sebab sujud dalam solat dia 2 kali. Dia tak sama macam rukuk kan? Rukuk hanya rakaatan. Rukuk disebut rakaatan. Bila ada ta marbutah, itu menunjuk satu. Bila sebut rukuk, itu merujuk kepada perbuatan secara umum. Tetapi kalau nak bagi tahu hanya sebab dalam solat rukuk berapa kali ya? Dalam satu rakaat? Satu rakaat. Sebenarnya daripada qiyam, rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan bangun daripada sujud dan sujud balik, itu satu fasa, dinamakan dia pada perbuatan rakaat. Satu rakaat. Satu rukuk tadi. Jadi rakaat solat sebenarnya ikut kiraan berapa kali kita rukuk. Tapi tak kira berapa kali kita sujud. Sebab sujud dah jadi 2 kali. Nanti kita bincanglah insya-Allah dalam makna kalimah sujud, apa yang ulama namakan, bincangkan tentang macam tadi kita kata sujud tilawah. Baik. Sujud solat kenapa tak macam rukuk? Rukuk satu tapi sujud ada 2. Baik, kita bincang nantilah. Saya tu kita akan bincang nanti insya-Allah ya. Kemudian sajadah dinamakan dia bukan surah, dinamakan surah sajadah, tak dinamakan surah tu sujud. Sebab nak membezakan bahawa sajadatan maksud apa dia? Sajdatan. Sekali sujud. Sekali sujud. Jadi surah sajadah maknanya surah memberi maklumat awal bahawa dia hanya ada satu sujud saja. Dan sujud tersebut satu sujud yang tak campur dengan sujud-sujud dalam solat. Jadi solat subuh ada berapa sujud? Jadi 5 sujud lah kan? Jadi 5 sujud.
Jadi sajadatan itu tidak consider sebagai rakaatan tetapi sajdatan. Ya. Di sana kita akan bila sebut surah ini namanya Alif Lam Mim Tanzil, maka apa yang kita bincangkan juga, ini kita dah bincang ketika kita membincangkan surah Yasin, tapi insya-Allah saya rasa saya tak masalah kalau saya ulang balik ya. Ingat dah bahawa Allah ulama ulumul Quran akan membincangkan bahawa Allah membuka surah-surahnya ada beberapa cara pembukaan surah. Setiap surah bila dibuka maka ada cara Allah menetapkan cara pembukaan surah. Perbincangan itu disebut sebagai mafatihus suwar. Mafatihu as-suwar. Mafatih maknanya adalah pembukaan-pembukaan. Aswar adalah surah-surah. Jadi dalam Al-Quran ada cara Allah membuka surah-surah. Dan antara yang paling masyhur cara Allah membuka surah adalah dengan kaedah disebut ahruf muqatta'ah. Caranya adalah ahruf muqatta'ah. Ketika, kalau masih ingat sebenarnya masa Yasin dulu agak panjang saya menerangkan, tapi masa tu Fatah masa kat mana dia meeting banyak sangat, dia tak datang kelas. Jadi catatan tak terhimpun ya. Kalau tidak kita ada catatan yang sebab Mafatihus Suwar, Ahruf Muqatta'ah ni saya bincang secara agak panjang pada ketika itu. Tapi kali ini tak panjang lah sebab ramai yang mungkin dah tahu perkara tersebut. Saya kalau yang dah tahu memang tak apa nak suka sangat nak cerita lebih-lebih. Jadi ingat tak? Okey, Mafatihus Suwar kita tahu kan? Apa maksud dia? Pembuka surah. Jadi rupanya Quran bila nak dimulakan ada cara yang tersendiri yang Allah gunakan. Baik, saya terus masuk kepada berikutnya bahawa antara cara yang Allah jadikan untuk membuka surah adalah menggunakan ahruf muqatta'ah. Ahruf bermaksud huruf-huruf. Ya, huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha itu disebut huruf. Huruf. Muqatta'ah yakni terpotong. Ya, bukan satu ikatan. Bermaksud sesuatu huruf yang memang disebut dengan huruf itu. Bukan dengan baris. Sebab orang Arab dia membezakan adalah huruf tersebut bila letakkan baris menjadi berbeza. Alif bila letak fathah letak kasrah I, letak dhammah U. Jadi bila dibuang semua muqatta'ah bermaksud tidak ada baris, maka alif disebut dengan alif. Lam disebut dengan lam. Sebab lam kalau diletakkan fathah, dhammah atau kasrah dia jadi la, lu, li. Tetapi sekarang pada ahruf muqatta'ah lam disebut lam, alif, lam. Mim disebut dengan mim, bukan dengan kasrah mim. Bukan mim kasratin. Mim di kasrah dua kan, jadi mim. Bukan. Mim dengan ba. Dengan memang perkataan dia betul-betul. Mim. Jadi mim, maka disebut dengan mim. Jadi alif, lam, mim. Dan insyaAllah pada pertemuan akan datang, saya akan juga. Tapi benda ni saya kadang sifatnya adalah trivia. Maklumat-maklumat saja. Yang maklumat ini untuk rujukan, cari dalam kitab Ulumul Quran. Sebab referensnya jangan cari dalam kitab tajwid, ya, tetapi cari dalam kitab Ulumul Quran. Even dia bukan tafsir pun, ya, dia bukan tafsir pun. Walaupun kita punya perbincangan kelas kita adalah tentang tafsir, tetapi yang cerita tentang benda-benda sebegini dalam ilmu, nama ilmunya adalah Ulumul Quran. Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf. Baik, itu caranya ya. Dan kita tahu bahawa apa makna alif lam mim yang kita, apa makna Yasin, apa makna alif lam mim, apa makna nun, apa makna qaf, apa makna apa lagi? Sad, apa makna
Alif lam mim ra, apa makna alif lam ra? Kaf ha ya ain sad, apa maknanya? Maknanya adalah tak ada makna. Dalam bahasa Arab, hanya setelah diberi huruf baru dia dapat makna. Tetapi bila ada huruf tetapi diberi harakat baru dapat makna. Sesuatu huruf tak ada harakat, dia tak boleh bagi makna. Satu huruf hamzah diberi harakat, ada makna tak? Ada makna tak? Ada makna tak? Kan? Semuanya masya-Allah masyi bil laghatil arabiyyah. Sebab maknanya adakah? Maknanya adakah? So, hamzah ataupun alif, yang alif tu, hamzah tu, kita letak saja baris, maka dia terus dapat makna. Tetapi bila cabut baris, maka dia tinggal apa makna? Tak ada makna. So, kalau ditanya pada kita, pada ahruf muqatta'ah apa makna? Tak ada makna. Sebab dalam bahasa Arab, setiap huruf hanya dapat baris, baru didapat makna. Qaf, ada makna? Letak baris bawah. Qi, ada makna? Ada makna? Ada makna. Apa makna? Adalah. Oh, macam tu ya. Ya. Qi maknanya adalah wahai lelaki, jauhilah. Jadi, katalah saya cakap pada seorang lelaki, qi. Qaf. Letak satu baris. Tetapi kalau buang baris, qaf. Terus maknanya? Tak ada makna. Tapi bila letak baris bawah, qi, dia terus bagi makna. Jagalah, waqa yuqi wiqayatan wa huwa waqin wa dhaka mauqu qi la taqi. Dalam tasrif asyarah kita baca macam tu, ya. Jadi qi. Contoh yang lain, ra. Ada makna? Tapi kita letak atas, baris atas, ra. Yang alif lam mim ra itu adalah kalau tak ada baris disebut ra. Tetapi bila disebut baris atas disebut ra. Bila tidak ada baris, kita nampak tak ada baris, ada makna? La makna fi, tak ada makna langsung. Tapi sekarang kita letak satu, ra. Ada makna? Ada makna. Apa maksud dia? Adalah. Alhamdulillah, masya-Allah ya. Maknanya wahai lelaki, lihatlah. Wahai lelaki, daripada kalimah ra'a. Dia punya fi'il amar adalah ra. Dan banyak lagi, semuanya adalah apa huruf itu hanya dapat makna setelah ada baris. Ketika hilang baris, maka tak ada makna. Maka kerana tak ada makna, tetapi mesti ada makna, maka kita tak jumpa, maka perkataan terjemahannya adalah dah. Saya nak bagi nampak dia punya cara macam mana dapat perkataan wallahu a'lam kat situ tadi. Ya. Betul. Sebab ayat tang lain pun memang semuanya wallahu a'lam. Kan ilmu ini adalah pada wallahu a'lam. Di Mesir ada satu rancangan TV namanya wallahu a'lam. Di sini kita agak tak confident bila ustaz tu kata kami nak menanya ustaz wallahu a'lam. Memang dia ni tanya tak dapat jawapan. Sedangkan memang adab ilmu orang tu kena wallahu a'lam. Walaupun jawab tetapi dia punya adab menyebut wallahu a'lam. Tetapi dalam konteks ahruf muqatta'ah, dia ada cerita wallahu a'lam tersebut. Ya, dia tak sama macam yang lain. Yang lain ilmu lain wallahu a'lam. Tetapi ahruf muqatta'ah, sebab tu kita bincang sekarang ni. Macam mana dia jadi wallahu a'lam adalah setiap huruf apabila ada baris dia ada makna. Tetapi dalam ahruf muqatta'ah, dalam alif lam tanzil yang kita sedang nak bincang akan datang ni, insya-Allah dia tidak ada. Yang ada alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kita buka dia sebagai mafatihus suwar dengan alif lam. Oleh kerana lam tu bersambung dengan mim, lam mim. Surah lain pula, masya-Allah ya. Kita baru nak baca surah alif lam sejadah kan, dah minta alif lam mim ra tu surah lain insya-Allah ya. InsyaAllah, tak apa, nanti agaknya lepas ni alif lam mim ra lah kan ya. Baik, semua yang dikasihkan, maka bila tidak ada baris, maka tidak ada
makna. So tidak ada makna. Tidak ada makna. Tetapi cuba bayang Nabi berhadapan dengan orang Arab yang tiba-tiba datang. Kalau saya datang pada kita semua, A, B, C, A ada makna. Hanya disambung dengan BA atau BU abu. ABU abu. ABU barulah dapat makna. A saja tak ada makna, B saja tak ada makna, C saja. Muqatta'ah tak boleh. Ya. Oh, kita ada vocal consonant kan? Kita ada kalau Melayu vocal consonant campur ni, baru dapat nak makna. SA sa, YA ya, saya. Oh baru ada makna. Tetapi kalau S saja, A saja, Y saja, ya. Payahlah kan. Ada yang memang peminat apa tu ekspedisi CINTA pula. Ada makna dia kata CIN. Kata tiba. Jangan masukkan tu akhir muqatta'ah tu. Maknanya tidak ada makna. Baik, sekarang semua yang dikasih sekalian, apabila kita tidak ada makna, kenapa kita kata Allah lebih tahu? Of course, Allah lebih tahu. Itu kita tahu. Tapi kenapa nak letak perkataan Allah lebih tahu pada alif lam mim? Nanti kita akan jumpa, saya ulang balik kesimpulannya, ada makna yang sangat besar. Ada makna yang sangat besar pada tak ada makna. Ketika kita tidak menjumpai makna padanya, maka pada ketika itu kita akan menjumpai satu makna yang lebih besar. Okey? Jadi, kenapa kita kata Allah lebih tahu? Tolong saya. Dalam konteks ayat, ni berbincang ya. Orang Kuantan memanglah mengantuk sikit kan. Penat kan. Tapi kalau orang Gombak ni. Ya, memanglah cerita sekarang ni Allah membuka surah. Tetapi kita nak kaitkan. Kenapa kita beri makna atau ulama' memberi makna Allah yang lebih tahu tentang maknanya. So kat mana kita nak relate kan bahawa Allah lebih tahu tentang maknanya. Sebab secara asas, secara ilmu, saya ulang balik, secara asas, sesuatu huruf apabila tidak ada padanya baris, maknanya dia tidak ada makna. Ya? Patutnya terjemahannya adalah kalimat ini tidak ada makna padanya. Tetapi ulama' kata hanya Allah yang tahu maknanya. Boleh nampak apa yang saya nak ajak kita berbincang? Boleh ke? Okey. Kenapa? Sebab saya rasa macam dah dekat dah jawapan, tiba-tiba jawapan tu sikit lagi je tak dapat pula. Macam mula saya dah teruja dah, masya-Allah ya. Dah macam dah betul dah, tiba-tiba lagi sikit je. Sebab sekarang saya dah dapat makna. Apa dia? Kat situ je nak bagi tahu bahawa sebab alif lam mim itu tanzilnya yang menurunkannya adalah Allah. Ketika kami menterjemahkannya tidak ada makna padanya, tetapi sebab yang menurunkannya maka kami pulangkan balik Allah yang tahu tentang maknanya. Ya? Okey ke? Jadi apabila katalah saya datang tiba-tiba kan. Tiba-tiba saya datang. C. Mesti ingat CINTA kan? C. U. CUR. Mesti cucur badak kan? Ketika saya CUR, cucur. Dia orang tahu BADAK, badak. Kita faham sebab apa? Sebab dalam bahasa Melayu, vocal consonant. Baik, sekarang ni saya datang tiba-tiba dengan C. Semua dengar. C. Lepas C, tak ada dah. Maka kita pun berbincang. Berbincang lepas tu kan? Zoramli tadi dia cakap C kan? Apa maknanya? C ni hanya digabungkan baru dapat makna. Tetapi tak digabungkan, dia adalah ahruf muqatta'ah. Jadi akhir sekali, apa kita punya kesimpulan? Jangan ambil so serius ya. Sampai rasa terbeban, kami nak kena sediakan semua ke cucur badak? Dah. Jangan fikir macam tu.
Kesimpulan apabila kita kata C tak ada makna. Kita bincang cara ilmiah. Kalau dia sebut CUR. Oh, cucur. Ada. Boleh bagi makna. Cucur. Okey. Tetapi C saja adalah ahruf muqatta'ah. La makna fi. Dia tidak boleh datang makna. Ni berbincangan dengan ulama ulumul Quran di bawah ni kan. Kemudian kalau macam tu, perkataan tu dah ada disebut oleh dia. Jadi kalau macam tu, C tu kita nak bagi makna apa? Alhamdulillah. Hanya dia yang tahu. Ya. Bukan wallahu alam tu, ni contoh. Ni kes kita memanglah wallahu alam tu Allah dah kes. Si saya tadi, maknanya kesimpulannya ada, dia je lah yang tahu makna dia. Kita serah kat dia je lah. Kita pun tak ada kena-mengena, tak ada kaitan apa-apa, tak payahlah nak masak cucur udang yang sedap cubadak minggu depan. Tak ada sebarang tindakan. Baik, boleh dapat tak? Ketika, sekarang dah habis cerita C, masuk balik pada ahruf muqatta'ah Quran, ketika ulama dan kita semua setuju bahawa huruf tidak ada baris, tidak ada makna. Dan kalau macam tu, Allah yang memperkatakannya, maka kita kata hanya Allah yang tahu makna dia. Makna langsung kita tak tahu makna. Kita tak boleh nak capai langsung sebab tidak ada sebarang indikasi pun yang nak memberi clue-clue yang menyatakan itu maknanya. Ya, ada juga ulama kata alif lam mim Allah a'lam muradihi, Allah a'lam bi muradihi. Allah hamzah mengatakan Allah, lam mewakili a'lam, mim muradihi. Maka dengan sebab itu Allah lebih tahu tentang makna dia. Tetapi itu adalah ulama membahaskannya dengan makna sebenar, tidak ada makna untuknya, hanya Allah yang tahu apa makna dia. Maknanya tak ada makna sebab tak boleh datang makna. Impossible dalam kaedah bahasa Arab ada makna. Baik. Sekarang, apabila orang Arab mendengar dan kita faham bahawa tidak ada makna bagi makna yang kita patut bagi pada ahruf muqatta'ah, terutama alif lam mim yang kita dah mula bincang ni sikit ni. Baik, semua yang dikasihan. Jadi apa makna yang besar? Apa maksud yang besar? Apa maksud yang besar daripada, ataupun apa makna yang besar daripada alif lam mim tadi? Yalah, akan datang saya tak nak buat contoh-contoh macam cucu badak lah, macam setelah kita faham bahawa hanya Allah yang lebih tahu tentang maksud dia, maka dia memberi satu maksud yang lebih besar. So, apa maksud yang lebih besar itu? Memanglah pembukaan surah. Apa dia? Boleh tak? Ada yang first time datang kelas kita ke? Ke sini tak ada ya? Tak, saya tanya, ada yang first time datang? Alhamdulillah tak ada ya. Sebab saya takut nanti macam yang first time datang macam tak selesa kan. Saya gurau-gurau macam tadi kan. Yang biasa mungkin okey dah kan. Sabar je lah dia ni kan. Baik. Saya ulang balik. Alif. Alif ada makna tak? Kenapa tak ada makna? Terima kasih. Lam ada makna tak? Tak ada makna. Mim ada makna tak? Tak ada makna. Jadi alif, lam, mim disebut hurufnya, bukan disebut untuk barisnya. Baik. Maka bila tidak ada baris, dia tidak ada makna. Kemudian kita kata bahawa ini memang tak ada makna. Memang tidak ada makna. Dia tidak macam madrasah ada makna. Kemudian daripada makna tu kita boleh kembang lagi. Tetapi yang tak ada makna, kita tak boleh nak kembang apapun. Maka, tetapi kita dapati bahawa kita menterjemahkannya sebagai Allah yang lebih tahu makna dia. Kenapa kita katakan tadi? Sebab yang menurunkan kalimat alif lam mim kepada Nabi adalah Allah. Maka sebab itu oleh kerana Allah yang menurunkannya, maka di sana kita katakan Allah ya lebih tahu ya maknanya. Tahu maknanya.
Baik. Allah lebih tahu maknanya. Baik. Ini adalah terjemahan untuk alif lam mim. So bila alif lam mim, Allah lebih tahu maknanya. Inilah terjemahan untuk ahruf muqatta'ah yang lain. Yasin, Allah lebih tahu tentang makna. Taha, Allah tahu. Nun, Allah lebih tahu. Qaf, Sad, alif lam mim ra. Baik, Allah lebih tahu maknanya. Apabila kita sebut Allah lebih tahu maknanya, maka dia akan pergi pada satu makna yang lebih besar. Kita sedang cari hak tu. Apabila kita katakan, kita tengok flow tadi, sekarang Allah lebih tahu maknanya, saya bagi tahu bahawa dengan sebab kita dapat kesimpulan bahawa Allah lebih tahu maknanya, maka diberi satu makna lebih besar. Kita sedang cari apa makna lebih besar tersebut. Tolong saya. Yang ni saya meminta tolongan betul-betul. Ha? Kita cari. Memang tak boleh cari. Memang tak boleh cari. Ulama dah cuba cari, tak boleh cari. Ada mana lebih satu? Cari memang tak boleh cari dah. Kita ya, itu apa dia lebih besar itu? Apa dia? Milik dah cipta Allah. Macam dah dekat dah. Sikit lagi kita dapat ni insya-Allah. Apa dia? Baik. Saya bagi satu clue Saya bagi tahu satu clue. Ajah, maaf saya. Ajah orang mana? Asal Terengganu tapi duduk sinilah. Betul je ya? Ajah, saya nak minta Ajah jalan daripada Jerantut untuk pergi ke Kuala Tembeling. Tolong Ajah cerita sikit. Okey. Ajah duduk di lorong berapa? Lorong 1 di sini. Ajah tolong cerita sikit daripada lorong 1 ke masjid, macam mana jalan dia. Cerita je, saya nak dengar. Mula sekali. Cross jalan. Naik sikit. Fasa 6. Terus masjid. Parking je. Okey. Sekali lagi. Rumah saya kat Kuala Tembeling. Tolong terangkan daripada Jerantut ke Kuala Tembeling. Baik. Itu dia clue dia untuk kita fikir. Apakah benda besar apabila Allah lebih tahu maknanya? Sebab bila saya tanya tadi, ada yang ditahu, ada yang tak tahu. Tahu tentang jalan daripada rumah lorong lorong 1 fasa 1 ke masjid. Tetapi bila saya tanya tentang jalan daripada Jerantut ke Kuala Tembeling, Fadli jangan confusekan, kami tengah duk kan. Jadi masuk pula Waze nanti confuse lagi daripada apa yang saya nak ajak kita bincang. Baik. Tidak tahu itu tahu ke tak tahu? Menunjukkan apa? Tak tahu tentang jalan daripada Jerantut ke Kuala Tembeling, itu menunjukkan apa? Please, cepat sikit. Tak ada ilmu. Kenapa dia tak ada ilmu? Saya ada. Sebab Hajah bukan orang Kuala Tembeling. Maka dengan sebab itu, dia tidak ada ilmu. Dia tidak ada ilmu tentang jalan ke Kuala Tembeling. Baik, sekarang yang baca Alif Lam Mim ni siapa? Pertama sekali, siapa baca? Ni saat kritikal pertama. Kali pertama yang baca Okey, lepas tu Nabi Muhammad. Kita go pada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad membaca alif, ni ramai orang Quraisy ni. Alif Lam Mim, dan Nabi mendakwa bahawa sekarang bahawa yang dibaca kalam dia ke kalam siapa? Kalam dia atau kalam Allah? Kalam Allah.
Dan benda yang paling besar yang sekarang mereka nak kena buat keputusan adalah betul ke engkau punya kalam Allah atau engkaunya perkataan sendiri. So, kalau engkaunya perkataan sendiri, tidak ada benda yang kau tak tahu. Tetapi, nak ditanya pada Nabi, apa maksud Allah Alif Lam Mim? Nabi pun tak tahu makna dia. Bila Nabi tak tahu makna dia, menunjukkan bahawa kalam yang Nabi sebut, kalam Nabi ke kalam siapa? Kalam yang lain. Jadi kalam lain. Jadi sebab tu apabila Allah Subhanahu Wa Taala mulakan Alif Lam Mim, sebab dia sebenarnya nak menyelesaikan benda yang paling kritikal. Apa kritikal? Kepercayaan terhadap Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda nombor satu. Sebab setelah orang percaya bahawa Quran itu datangnya daripada Allah, dia akan beriman apa yang ada dalam tu, settle semua masalah. Tetapi masalah paling besar adalah nak percaya adakah Al-Quran adalah word of God. Baik, sekarang Nabi sebut Alif Lam Mim. Apa makna Alif Lam Mim? Saya tak tahu makna. Bila saya tak tahu makna, menunjukkan bahawa bukan saya yang create. Kalau saya yang buat, mesti saya tahu. Kok mana kan saya akan tahu. Menunjukkan bahawa di situ meninggalkan bahawa satu makna yang lebih besar, bahawa Al-Quran adalah bukan perkataan Nabi. Kat sini ni. Makna yang lebih besar, di sebalik Allah lebih tahu maknanya, di sebalik Alif Lam Mim yang Allah nak bukakan surah adalah Al-Quran adalah kalam Allah. Itu yang paling besar yang Allah nak bagi tahu. Dan kita orang beriman mungkin tak rasa kritikal. Tetapi bagi orang kafir Quraisy, come on, I tanya you tak tahu. Tetapi tak tahu, itu menunjukkan bahawa Al-Quran yang aku baca bukan daripadaku, tetapi daripada wahyu yang turun kepadaku. Nampak tak? Dia nak bagi satu makna lebih besar. Kalaulah satu makna yang berikutnya adalah tentang satu ciri, tetapi makna Alif Lam Mim diberi makna yang lebih besar. Al-Quran adalah merupakan word of God. Al-Quran adalah dari Allah. Ini makna yang lebih besar. Ini adalah makna yang lebih besar. Dengan sebab Nabi tak tahu, dan tak tahu kenapa? Sebab huruf tidak ada makna. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sebab itulah setelah setiap daripada huruf muqatta'ah, maka dia tentang Al-Quran. Semuanya yang tentang huruf muqatta'ah, ayat lepas tu adalah nak letak kat sini. Sebab tetekala mereka itu terbius dengan, kenapa dia tak tahu? Patutnya dia tahu. Tak ada makna. Memang tak ada makna. Sebab saya tak tahu, yang tahu maknanya Allah yang menurunkan perkataan ini. Maka pada ketika itu, datanglah ayat selepas Alif Lam Mim. Tanzil apa dia? Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Jadi lepas itu memang ayat berikutnya memang about Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Bacalah semua huruf, semua surah yang dimulakan huruf muqatta'ah, semuanya Al-Quran, kecuali surah Rum. Yang lepas tu bercerita tentang satu benda yang sangat mencabar. Apa dia mencabar? Sebab hari ini Rum kalah, tetapi Allah kata Rum akan menang. Itu je satu-satu, sebab nak bagi tahu bahawa Nabi Muhammad bukan bercakap tentang dia punya perkataan ataupun dia punya prediksi, tetapi apa yang Allah sebut. Maknanya, selamat perjalanan insya-Allah. Okeylah. Nanti seorang tinggal saya seorang. Lebih baiklah kita tutup kelas ni kan. Masya-Allah ya. Ya. Jadi boleh rakam tak benda ni dalam kepala kita, dalam ingatan kita, bahawa pada setiap huruf muqatta'ah yang tak ada pada maknanya, maka diberi makna Allah yang lebih tahu tentangnya, kerana kita tahu bahawa kerana Nabi itu bukan yang create, ataupun Nabi bukan yang membaca untuk rekaan Nabi, tetapi sebab tu Nabi juga tak tahu. Jadi bila orang tanya, Nabi juga tak tahu. Dan Nabi tak tahu itu untuk ilmu yang lebih besar, bahawa sebenarnya apa yang Nabi baca bukan daripada Nabi, maka dia datang daripada Allah. Ya? Jadi saya baca je. Saya baca je. Kan? Jadi, dan sebab itulah, setelah daripada huruf muqatta'ah, ayat berikutnya adalah tentang Al-Quran.
Alif lam mim dzalikal kitab Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Nampak tak sebab untuk tujuan itu. Baik, semua yang dikasih sekalian, cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan masuk pada akan datang huruf demi hurufnya, insyaAllah. Saya harap saya dapat cerita sikit tentang sajadah dan sajadah sujud. Ada satu ritual yang kita lakukan, kefahaman yang ada dekat dengan surah ini kita ceritakan, insyaAllah. Ya, pada akan datang, sebelum kita masuk pada satu ayat ke satu ayat sampailah habis surah ni, insya-Allah. Okeylah, cukup sekadar itu. Semoga Allah beri manfaat kepada pertemuan kami, wahai Allah. Tambahkanlah kami ilmu, wahai Allah. Rezekikanlah kami faham, wahai Allah. Jadikanlah Al-Quran memberi syafaat kepada kami nanti di hari akhirat, wahai Allah. Jadikanlah Quran pembela dan teman kami yang terbaik, wahai Allah. Jadikanlah, wahai Allah, ini majlis ini adalah sesuatu majlis yang mendekatkan lagi kami kepadamu, wahai Allah, dan pastinya menjauhkan kami daripada murka, marah dan neraka-Mu, wahai Allah. Terimalah amal kami, wahai Allah. Wahai Allah, apa kira ada amal kami yang Engkau jadikan sebagai ganjaran, hadiah itu kami hadiahkan buat ayah dan ibu kami, wahai Allah. Jadikanlah pahala yang kami lakukan daripada anak yang berdosa ini, wahai Allah, adalah merupakan pahala yang berterusan buat ayah dan ibu kami, wahai Allah. Para ulama kami, para guru-guru kami, wahai Allah, agar mereka semua mendapat kedudukan yang tinggi di sisi-Mu, wahai Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua kerana bersama. Ampun maaf semua sebarang gurauan yang tak selesa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.